Assalamualaikum semua. Selamat datang ke segmen JAT. Jom ambil tahu bersama saya, Zu. Korang tahu tak? Ramai antara kita sebenarnya mangsa pasaran sebab kita tak ambil tahu hak kita. Jadi hari ni, Zu tak berkeseorangan. Zu ada tetamu istimewa untuk borak pasal DPN 2.0. Selamat datang Encik Faizal Zainal. Hai Zu. Terima kasih kerana jemput saya pada hari ini. Saya pun teruja nak share dengan penonton JAT hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, jom ikut Zu ke soalan pertama. Apa sebenarnya DPN 2.0 ni? Bunyi macam berat je, Encik. Okey. Sebenarnya simple je. DPN 2.0 ni adalah dasar pengguna negara yang ditambah baik dari dasar pengguna negara 2002. Dasar pengguna negara 2.0 ni mahu memastikan pengguna di Malaysia bukan sekadar hanya membeli atau menggunakan barangan atau perkhidmatan, tetapi DPN 2.0 ini benar-benar ingin pengguna dilindungi, diperkasa dan yakin setiap urusan. Okey, jadi apa perubahan yang pengguna akan rasakan? Okey Zul, kita akan nampak pasaran yang lebih telus dan adil, yang mana harga lebih jelas, maklumat tidak mengelirukan dan produk lebih selamat. Maksudnya, pengguna kurang risiko kena tipu atau dimanipulasi. Dalam dunia digital sekarang, DPN 2.0 ni masih relevan lagi tak, Encik? Memang sangat relevan. Sekarang ni, kita beli online, guna e-wallet, share data. Semua tu ada risiko. Jadi, DPN 2.0 ini nak pastikan perlindungan pengguna ikut perkembangan teknologi, termasuk isu scam, data peribadi dan juga platform digital. So, peranan kita ni sebagai pengguna perlu macam mana? Okey, Zu. Kita sebagai pengguna memainkan peranan yang amat penting dalam hal ini. Kita kena jadi pengguna yang celik hak, bijak berbelanja, berani bertindak kalau ada keadilan terhadap kita. Bukan diam aja. Kalau ada isu, laporlah kepada KPDN ataupun kepada pihak berkuasa yang lain. Okey, soalan terakhir Zu. Kalau nak ringkaskan DPN 2.0 ni dalam satu ayat je, Encik. Okey, mudah saja Zu. Lebih perlindungan, lebih ilmu, lebih keyakinan. Sebab akhirnya, konsep DPN 2.0 ialah kita pengguna. Suara kita, kuasa kita. Terima kasih Encik Faizal Zainal dengan maklumat terperinci tadi. Sama-sama. Jadi, korang ketahuilah bahawa hak kita adalah suara kita yang merupakan masa depan kita. Korang, sesuatu yang menarik menanti 28 April 2026 nanti. Kepada korang yang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen di ruangan komen di bawah. This is my